Hello, what's up guys? Korang pernah main Cluedo tapi nak game lebih mencabar and mind blowing? Inilah dia. Game Awkward Guess. Alright. Awkward Guess ni board game pasal deduction yang suruh kita semua ni sebagai detektif menyiasat tragedi kes Mr. Walter dekat rumah dia. Tapi board game ni lebih logik, lebih interaktif dengan lebih kompleks guys. Itu yang best. Kita orang bagi kompleksiti game ni 2/5 lah. Otak korang kena fokus sikit bila main. And game ni actually boleh main 1 hingga 8 orang player guys. So satu ada solo mode. Dalam setiap round game ni korang boleh tanya berkenaan dengan suspek, tempat ataupun senjata yang suspek tu gunakan lah. So along the way tu kita akan exchange card. Tapi kadang-kadang player ni dia nakal. Ada certain card tu dia simpan, dia tak nak beritahu orang lain supaya dia je dapat tahu info-info yang lebih penting lah, yang player lain tak nak tahu, supaya dia dapat cari dulu siapa suspek dalam kes Mr. Walter. And korang tahu tak, Awkward Guess ni merupakan game antara community board game rating dia yang tinggi tau. Sebab dia simple, senang untuk beginners lain nak approach lah. Menarik je game ni guys, sebab dia ada apps tau. And banyak gila combination yang berbeza lah, supaya every game korang tak rasa main game yang sama. Sebab dia punya combination suspek, tempat, senjata dengan alibi dia semua berbeza guys. Game ni dia lebih logik tau daripada Cluedo. Sebab apa? Sebab fakta-fakta atau info-info yang kita dapat dalam game ni, kita boleh macam eliminate lah suspek-suspek yang tak ada berkenaan dengan dalam game tu. Bukan main teka-teka je macam game Cluedo tu. Itu yang buatkan game ni lagi macam untuk orang yang mature lah. Kalau korang suka game detektif-detektif ni kan, yang cari misteri-misteri ni, korang kena try board game Awkward Guess. Okay? So, cuba komen sikit kat bawah game-game deduction apa yang korang pernah main. And jangan lupa share, komen, subscribe, apa bagai, like page kita. Alright? Ciao.